Oh, banyak ni. Pakai duit cikgu ke? Doa apa mana? Majlis dimulakan tirai dibuka, tanda bermula, acara bermakna. Seterusnya majlis dengan segala hormat yang menyempur yang berbahagia Tuan YB untuk memberikan ucapan. Assalamualaikum, selamat sejahtera, selamat pagi. Dan yang berbahagia sahabat saya, saudara Tuan Haji Razani, Ketua WIP. Dia ahli majlis, dia Ketua WIP. Dia memang jagalah semua ahli-ahli majlis supaya kerjanya bagus. Jadi kalau kerja tak bagus, cikgu boleh cakap dengan dia. Jalan tak bagus ke tak apa kan. Dan saudara Syarul selaku Ketua Eksekutif Yayasan. Dan juga Puan Malah, dia pun ahli lembaga pemegang amanah. Dia sebab saya ambil dia sebab dia memang amanah. Jadi sesuailah dia dengan ahli lembaga amanah. Dan adik-adik yang anak-anak, adik-anak ke cucu? Tu saya pun dah confused lah. Dan saya bersyukurlah hari ni dapat datang ni sekolah ni kali yang pertama. Dan sekolah ni sekolah kebangsaan Tamil. Dan saya lihat sekolah ni pun comel dia cikgu tak macam sekolah-sekolah lain besar. Dan kat sini sekolahnya comel dan nampak macam lama juga sekolah ni, tapi nampak komplit lah sebab dia ada kipas yang besar macam ini dan juga ada dewan segini. Dan diberitahu bahawa satu kelas tu hanya 30, tak sampai 30 jadi kalau begitulah jumlah student yang ada dalam sesuatu kelas tu, sudah tentulah kita boleh bagi perhatian penuh cikgu. Dan saya harap agar sekolah ni dapat mendidik anak-anak di sini dengan baik, dengan bagus dan semua kena berjaya. Dan untuk anak-anak ni, kalau saya datang ni beri sumbangan, sudah tentulah mereka kurang bernasib baik lah saya ingat. Ada tak jalan sini yang jalan kaki? Angkat tangan siapa yang jalan kaki, walking, go to school. Raise your hand, angkat tangan. Jadi tambang bas dia saya bagilah. Dah berapa tahun jalan kaki? 4 years. Now you dah jam 4. Daripada dia jam 1 jalan kaki. Apa pun yang berlaku, kita kena pastikan anak-anak sekolah di sini kena berjaya lah. Dan mereka semua adalah harapan kita cikgu. Walau dia berbangsa India tetapi dia sangat penting bagi negara. Dan kebaikan negara kita ni ada 3 bahasa yang kuat selain daripada English: Melayu, India, Tamil dan juga Chinese, Cina. Dan makna itu baik untuk negara. Kalau kita tak ada bahasa-bahasa yang mereka mahir dalam 3 bahasa ni, saya ingat kita pun ada masalah untuk kita berbincang dengan negara-negara luar. Kita kadang-kadang orang kata kenapa ada sekolah Tamil, kenapa ada sekolah Cina, tak semua Melayu, tak boleh. Pada saya semua kena ada supaya kita mahir dalam 3 bahasa besar di sini. Jadi itu saya, dan terima kasih kepada cikgu sekolah, Cikgu Johnson yang telah sudi menerima saya di sini. Dan kursinya pun nampak sedap, saya duduk besar, saya nak datang kursinya bagus lah malah. Jadi itu makna dia menyambut dengan baik, dan mudah-mudahan kita akan berjumpa lagi lah pada hari-hari yang mendatang. Dan hubungan kita kena rapatlah terus. Jadi itu saja, saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih. Salam. Oh, bagus. Ini cikgu ajar ke memang dia pandai. Yayasan Pasir Kuda.